Mak Sin, banyak sangat cakap tau. Awak ni tak padan dengan ketot tau. Ha? Dah berapa lama dah? Dah berapa lama awak masuk? Berapa kali Ustaz, masuk? berapa lama? 10 kali masuk, 9 kali keluar, cik. Macam mana awak cakap ni 10 kali masuk, 9 kali keluar, yang satu orang jawab gimana? Kat sini lah belum keluar-keluar lagi ni. Ya. Mak Sin. Di suatu senja, hari yang basah, cik. Oh, hujan kan? Tak, orang baling air. Saya jatuh sakit, cik. Saya sakit. Lalu saya pergi ke hospital, cik. Habis tu? Belum habis lagi. Saya pergi ke hospital untuk mengambil nombor, cik. Kau tahu judi tu harap kau main nombor buat apa? Dia pergi hospital. Kau diam. Saya ambil nombor giliran, cik. Oh. Lepas tu, cik, nombor tu tak ada. Dia suruh datang besok. Apa dengan mak bapak dia ke punya hospital tu suruh datang esok, cik. Saya tak tahan sakit, cik. Sampai nak putu rak kentut saya, cik. Nanya. Jadi apa terjadi selepas tu? Belakang tu tak apalah. Saya pergilah belakang hospital tu. Cari ubat, cik. Sakit tak boleh tahan, cik. Saya jumpa seorang mamat tu. Mamat tu, Mat, kau nampak doktor tak? Tolonglah aku, Mat. Dia tunjuk saya, kau pergi kat belakang lorong tu. Apa lagi? Saya pergilah belakang lorong tu. Saya pergi belakang lorong tu, saya nampak 10 doktor tengah mengenjek. Kau nampak apa? Doktor. Habis tu, saya pergilah dekat-dekat. Saya cakap lah, doktor, tolonglah doktor. Saya dah tak boleh tahan ni. Tolong. Merayu saya menangis tau. Habis tu, 10 pulau datangnya menyucuk saya. Dia cocok kat mana? Dia cocok kat mana tu kata? Dia cocok tang sini, cocok tang sini. Sakit tau. Ngeri. Tapi tak apa. Selepas tu, saya berasa lega. Saya tengok doktor-doktor tu sengih kat saya. Sakit saya okey lah. Taklah sakit. Tu je lah. Jadi apa terjadi selepas tu? Ah, Tak ada sesiapa yang datang jumpa tak awak? apa. Lain clear, cik. Tapi saya selepas itu 2-3 hari. Awak pun jadi doktor? Ya, cik. Dapat sertifikat tak? Saya tak dapat apa pun. Tapi saya telah menjadi customer tetap di situ, cik. Saya menjadi bangga. Kerana ramai yang datang kepada saya. Selepas saya memberi kepada mereka-mereka itu, lalu saya pun steam juga. Saya lalok, cik. Lalok saya tidak terhingga, cik. Sampai saya lupa, cik. Bila saya dah lupa, cik, saya nak celik tak boleh, cik. Tiba-tiba saya tengok depan saya penuh ramai, cik. Ada orang surat khabar, ada orang TV, cik. Kelap klip, cik. Kameraman menangkap gambar saya, cik. Tak bangga ke kau seperti artis? Bangga! Sabar, kita dengar. Habis tu waktu dah klik kau tak senyum lah? Tak. Lepas tu, cik, saya tersedar. Saya tengok ada orang bercakap dengan saya. Tak tahu apa yang saya cakap, cik, pada orang tu. Lalu dia angkat saya, dia angkut saya pergi ke bas persiaran tu. Ada aircon lagi tu. Lepas tu, nak tahu kat dalam tu saya jumpa siapa, cik? Kau jumpa siapa? Kau. Aku? Kau buat apa kat dalam van tu? Tak buat apa. Aku lalu aku nak beli gam. Astaghfirullahalazim. Habis tu dia bawa kau ke mana? Dia bawa aku kat mana? Dia bawa aku kat sini. Jumpa korang semua. Dah.